Kalau kita nampak mim, jumpa dengan ba, mesti ikhfa syafawi. Kat sini kita perasan ada mim yang bertanda mati ataupun mim yang tidak bertanda apa-apalah. Kita tahu ini adalah mim sukun. Dia bertemu dengan huruf ba. Jadi macam mana cara kita nak baca ni? Mim bertemu dengan ba. Adakah kita perlu jelaskan mim? Jom kita tengok kad jari tajwid. Mim kita temukan dia dengan huruf ba. Kita pusingkan roda, cari huruf ba. Okey, huruf ba, mim bertemu dengan ba, kita selarikan dia. Tengok pada bulatan mim. Jangan tengok bulatan lain. Kat sini dah tulis. Jangan tengok bulatan lain, tengok pada bulatan mim. Warnanya adalah warna merah jambu ataupun warna pink. Rujuk balik pada jari, apa yang warna pink adalah ikhfa syafawi. Maksud dekat sini adalah sembunyikan mim beserta dengung. Jadi tadi kita kena sembunyikan mim beserta dengung. Jadi sembunyikan mim bermaksud jangan sebut huruf mim. Bermaksud jangan tutup bibir. Tarmihim bihijarah. Jangan tutup bibir. Biar bibir tu terbuka sedikit. Jadi dapatkan sekarang kad jari tajwid ni, insya-Allah tak rugi siapa yang dapatkan. Ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi lepas ni dah tak payah dah kita nak risau pasal tajwid. Tajwid sangat senang dengan jari tajwid. Dapatkan satu.